وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk hadis ataupun tajuk yang pertama berkenaan dengan amalan yang boleh menggugurkan dosa. Tajuk ini iaitu berkenaan dengan kelebihan kita mengambil air sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi'aynayhi ma'al ma' aw ma'a akhir qatr al-ma'. Fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhir qatr al-ma'. Fa idza ghasala rijlayhi kharajat kullu khati'atin mashatha رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب." Apabila seorang hamba yang muslim ataupun yang mukmin itu berwudu, lalu ia membasuh mukanya, nescaya keluar dari mukanya setiap kesalahan yang ia lihat dengan kedua matanya bersama dengan air atau bersama dengan titisan air yang terakhir. Apabila ia membasuh akan kedua tangannya, nescaya keluar daripada kedua tangannya setiap kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangan itu bersama air atau bersama titisan terakhir daripada air itu. Apabila ia membasuh akan kedua kakinya, nescaya keluar setiap kesalahan yang berjalan oleh kedua kakinya itu bersama dengan air atau bersama titisan terakhir daripada air, sehingga ia keluar dalam keadaan suci daripada segala dosa. Jadi dosa-dosa kecil gugur salah satunya dengan mengambil air sembahyang. Di dalam riwayat itu riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim juga Imam Muslim, Imam Tirmizi, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi." Barang siapa yang berwuduk dengan sempurna, nescaya keluar dosa-dosanya daripada tubuh badannya sehingga keluar daripada bawah kuku-kukunya. Dalam riwayat Imam Muslim juga, "Man tawadda'a hakaza ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kan salatuhu wa masyu ila al-masjid nafilah." Barang siapa yang berwuduk sebegini, nescaya diampunkan baginya dosa terdahulu dan adalah sembahyangnya dan berjalannya ke masjid itu merupakan pahala tambahan. Dalam riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Nasa'i, "Ma min imri'in yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu illa ghufira lahu ma bainahu wa baina as-salati al-ukhra hatta yusalliyaha." Tidak ada seseorang yang berwuduk dengan sempurna lalu diampunkan di antaranya dan di antara sembahyang yang berikutnya. Diampunkan antara wuduk dengan sembahyang sehingga dia melakukan sembahyang. Dalam riwayat Imam Nasa'i juga, "Man atammal wudu'a kama amarahu Allah Ta'ala fas-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahunna." Barang siapa yang menyempurnakan wuduk sebagaimana yang Allah perintahkan, nescaya sembahyang 5 waktu itu menghapuskan di antaranya. Jadi kita baca pada pagi ini tajuk yang pertama, beberapa hadis tentang kelebihan berwudu. Dosa-dosa kita gugur dengan titisan air wudu yang kita ambil. Sama ada gugur bersama titisan itu daripada awal ataupun bersama titisan air yang terakhir. Bila kita basuh muka, air turun daripada muka, dosa gugur bersama air itu. Kita tak nampak, tapi itulah pesanan
Nabi SAW supaya kita mengambil wuduk dengan sempurna. Yang terbaik kita basuh 3 kali, kita sapu 3 kali, basuh tangan 3 kali, komok 3 kali, masuk air dalam hidung 3 kali, basuh muka 3 kali, kerana ia lebih sempurna dan lebih lengkap. Kalau ambil sekali dah sah, cuma sunat tambah menjadi 3 kali. Kalau 4 kali keempat tu makruh, dekat 3. Jadi yang terbaik ketika berwuduk pastikan 3 kali supaya kita dapat fadilat berwuduk dengan sempurna. Dalam masa yang sama ia penghapus dosa dan penggugur dosa. Ini tajuk yang pertama yang kita bicarakan pada pagi ini. Ada lagi hadis-hadis yang lain yang kita akan sambung dalam pertemuan akan datang. Kita berpindah kepada kitab yang kedua yang kita janji nak baca hari ini, iaitu kitab tentang kilauan permata. Kita baca pada muka surat 3. Ihda ila ni'matit tamah wal rahmatil ammah lil alamin ila masdaril makrumat wa ma'dinil khuluqil azim. Ila ni'matit tamah, hadiah kepada nikmat yang sempurna, wal rahmatil ammah, dan rahmat yang meliputi segala makhluk. Ar-rahmatil ammah lil alamin. Nabi SAW ini adalah nikmat yang besar. Nabi SAW adalah rahmat yang sempurna. Mana bukti Nabi SAW merupakan nikmat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah. Hendaklah anda memperingatkan kepada manusia dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Allah itu ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagaimana kenyataan Al-Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsir At-Tabari dengan tafsiran yang bermaksud ni'amillah wa alaihi, nikmat-nikmat Allah dan anugerah-anugerah istimewa yang Allah bagi. Jadi Allah suruh kita peringatkan kepada orang ramai tentang nikmat-nikmat Allah yang banyak, yang tidak mungkin dapat dihitung oleh kita. Nikmat yang paling besar nikmat iman dan Islam, dan iman dan Islam itu dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, maka baginda merupakan an-ni'matul kubra, nikmat yang amat besar, at-tamah yang sempurna. Yang kedua, baginda adalah ar-rahmatul ammah, rahmat yang merangkumi segala makhluk. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di dalam suratul Anbiya, dan tidak kami utuskan engkau melainkan rahmat kepada seluruh makhluk. Rahmat kepada orang beriman, rahmat kepada binatang, rahmat kepada orang kafir, rahmat kepada orang munafik. Bukan sahaja orang Islam dapat rahmat dengan sebab kedatangan Nabi SAW, begitu juga orang kafir, begitu juga orang munafik. Di dalam beberapa kitab diceritakan, antaranya kitab Al-Insanul Kamil Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah, dan kitab-kitab yang lain menyatakan bahawa baginda merupakan penyebab rahmat belas kasihan itu diperoleh oleh seluruh makhluk, antaranya orang kafir. Mana bukti orang kafir itu tidak juga mendapat rahmat dengan kedatangan baginda? Buktinya kerana orang kafir di kalangan umat baginda tidak pernah dan tidak akan diturunkan malapetaka sehingga menghapuskan keseluruhan mereka, berbanding dengan umat-umat terdahulu yang kafir. Umat Nabi Nuh yang kafir, Allah Ta'ala hantar banjir mai habis mati. Nama dia azab istisal, siksaan secara 100%. Tak ada seorang yang baki, yang hidup hanya duduk atas kapal yang beriman. Begitu juga kaum Ad, kaum Samud, Allah Ta'ala hantar malapetaka, mati habis semua yang kafir. Tapi umat Nabi SAW walaupun ada kafir daripada semenjak zaman baginda hidup sampai hari ini, tidak ada satu azab yang datang yang menghapuskan semua 100% orang kafir. Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibuhum wa ma kunna mu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak menurunkan siksa kepada mereka ketika anda berada di kalangan mereka. Wa ma kunna mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Kami tak siksa ketika mereka beristighfar. Jadi istighfar itu mengusir
ataupun melindung kita daripada malapetaka, dan Nabi SAW juga penyebab kepada rahmat kepada orang kafir. Rahmat kepada orang munafikin. Di Mekah tak ada, di Madinah ada golongan munafikin, golongan yang berpura-pura beriman, sebenarnya mereka kufur kepada Allah. Diketahui oleh Abdullah bin Ubay. Baginda juga merupakan rahmat kepada orang munafik. Mana bukti baginda rahmat kepada orang munafik? Baginda mengenali setiap diri orang munafik, tapi baginda tak tangkap dan tak bunuh. Kalau baginda tangkap dan bunuh, mungkin musuh akan kata Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Maka baginda membiarkan orang munafik tidak dibunuh. Hak merasa nak beriman betul-betul, mai mengaku. Ada seorang lelaki, dia mengaku dia munafik, maka Nabi SAW letak tangan di dada dia, doa dia kepada kebaikan, lalu dia menjadi orang benar-benar beriman. Kisah itu ada dalam buku ni. Buku Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada seorang lelaki munafik yang mai mengaku, lalu Rasulullah doa supaya dia masuk iman dan dia benar-benar beriman, bukan jadi orang yang berpura-pura. Lepas tu dia kata, Rasulullah, boleh tak saya pergi habang kat Rasulullah nama kawan ni yang jenis munafik? Rasulullah kata, tak payah habang. Kalau mereka mai kat aku macam kamu mai, mereka akan dapat macam kamu dapat. Mereka mai mengaku saya ni berpura saja berislam, saya nak beriman betul-betul, tolong doa saya istiqamah apa semua, kamu akan dapat. Mereka akan dapat iman yang betul macam kamu dapat. Kalau mereka tak mai, mereka nak berlakon juga, nak melawan Allah dan Rasul juga, kita serah mereka pada Allah Ta'ala. Maka akhirnya yang beriman di kalangan munafik, betul-betul beriman, tak banyak. Hak munafik terus ramai, sampai dalam peperangan Uhud jumlah mereka 300 orang. Tentera yang keluar Nabi perang Uhud 1000, sampai tengah jalan munafik patah balik 300 orang. 700 saja pergi perang Uhud. Berarti daripada 1000 orang tu 1/3 munafik. 1000 orang yang keluar perang daripada Madinah nak menuju ke medan Uhud, dalam 1000 orang itu 300 patah balik, semua orang munafik yang diketahui oleh Abdullah bin Ubay. Rahmat kepada orang munafik juga kata dalam bab wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ila masdaril makrumat, kepada punca segala kemuliaan, masdar sumber, tempat keluar, al makrumat segala kemuliaan. Sesiapa sahaja yang inginkan kemuliaan, dia kena ikut, dia kena ambil kemuliaan itu daripada sumber kemuliaan, iaitu baginda Nabi SAW, yang merupakan penunjuk kepada segala kemuliaan. Siapa yang bercanggah dengan Rasulullah, dia tak akan mulia. Rasulullah kata ikutlah Islam yang lengkap, dia ikut Islam yang lengkap. Rasulullah kata jangan fitnah, dia tak fitnah. Rasulullah kata beramallah dengan jujur dan ikhlas, dia jujur dan ikhlas. Maka orang yang ikut Nabi SAW itu akan dikurniakan kemuliaan demi kemuliaan, kerana baginda sumber kemuliaan dunia dan akhirat. Wa ma'dinil khuluqil azim, dan baginda merupakan sumber kepada akhlak yang mulia. Ma'din ni tempat keluarnya, seperti lombong emas disebut ma'dinil zahab, lombong tu disebut ma'din tempat diambil emas, diambil perak, diambil permata. Maka baginda adalah lombong, umpama lombong kepada segala akhlak yang mulia. Ila sirajil munir, baginda merupakan pelita yang menerangi. Baginda umpama matahari yang menerangi dan bulan yang menerangi. Dalam Quran sebut sirajan wahaja wa qamaran munira. Sirajan wahaja matahari, qamaran munira bulan. Diambil sifat kepada matahari, diambil sifat kepada bulan, dikembangkan. Siraj matahari, munir yang menerangi. Dalam Quran kata sirajan wahaja, matahari yang menerangi, dan qamaran munira, bulan yang menerangi. Matahari yang memanaskan,
dan bulan yang menerangi. Maka diambil matahari, baginda umpama matahari, dan baginda memberikan cahaya umpama cahaya bulan. Cahaya bulan dia tak panas, dia menyejukkan. Matahari dia cahaya lebih besar daripada bulan. Dalam masa yang sama, kedua-duanya membawa cahaya, tapi matahari itu lebih terang, dan dalam masa yang sama cahayanya panas. Matahari bulan cahayanya sejuk. Maka sifat baginda sirajan wahaja, sirajan munira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Dalam suratul Ahzab Allah sebut di antara sifat baginda adalah sirajul munir. As-siraj matahari, al-munir sifat bagi bulan, cahaya yang menerangi. Baginda merupakan diri cahaya dan menerangi kehidupan. Bahkan di dalam kitab ini kita akan jumpa riwayat Ibnu Asakir rahimahullah, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menjahit baju, menjahit kain di waktu sahar. Waktu sahar maksudnya sebelum subuh. Ada riwayat kata di malam hari, tak sebut waktu sahar. Mungkin kejadian itu berlaku sebelum subuh, mungkin kejadian itu berlaku waktu malam, ke 10 malam, ke 11 malam, iaitu di satu malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pegang jarum, ambil benang, buh di jarum, jahit baju. Tengah-tengah baginda menjahit baju tersebut, tiba-tiba jarum itu jatuh dan pelitanya terpadam. Lalu rumah baginda, rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjadi gelap gulita, tak nampak apa. Sayyidah Aisyah terpaksa letak tangan atas lantai untuk meraba mencari jarum yang jatuh. Tak jumpa, duk cari tak jumpa. Masa dia cari tak jumpa sebab gelap, Nabi SAW balik dari luar rumah, masuk ke dalam rumah. Lalu cahaya di wajah dan di badan Nabi SAW itu menerangi rumah yang gelap gulita itu, sehingga jarum yang jatuh ditemui kembali. Ini mukjizat. Dan pernah berlaku dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW balik daripada sembahyang jemaah diiringi oleh 2 orang sahabat. Lampu tak ada, tapi jalan terang. Sampai tengah jalan, sebelum sampai rumah, seorang sahabat minta izin nak kona belah kanan, seorang minta izin nak kona belah kiri. Cahaya yang mereka dapat dalam perjalanan dengan Nabi SAW itu menemani mereka sampai rumah masing-masing. Itu mukjizat juga. Dapat cahaya daripada mendampingi Nabi SAW. Baginda dikurniakan cahaya bentuk hissi, dapat dilihat oleh para sahabat. Dan ada hadis menyatakan baginda ketika berjalan di tengah panas tidak ada bayang. Berbanding kita orang biasa ada bayang, kereta kita ada bayang, rumah kita ada bayang, benda-benda yang duduk tengah panas, pokok ada bayang. Tapi Nabi SAW berjalan tengah panas tak ada bayang. Kenapa tak ada bayang? Ini satu anugerah istimewa kepada baginda, kerana baginda sendiri adalah cahaya. Cahaya bertemu cahaya, tidak ada badang, tidak ada bayang. Jadi Nabi SAW disebut dalam Quran sebagai cahaya. Menurut tafsiran ulama-ulama tafsir, daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Surah apa? Surah Al-Maidah. Qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu, minallahi, daripada Allah Ta'ala itu, nurun, cahaya, wa kitabum mubin, dan kitab yang menerangi. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Surah Al-Maidah ayat 15, juzuk yang ke-6, muka surat 110. Qad ja'akum, sebahagian daripada ayat 15. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin.
sesungguhnya telah datang kepada kamu semua daripada Allah Ta'ala itu oleh satu cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan, kitab yang menjelaskan, yang memberikan keterangan, yaitu kitab Al-Quran. Nur itu cahaya, cahaya kebenaran, iaitu ditafsirkan oleh ulama tafsir sebagai Nabi kita SAW. Nabi SAW disebut sebagai Nur. Nama baginda banyak, pujian baginda banyak, tapi salah satunya baginda adalah Nur, cahaya. Kerana diri baginda bercahaya, wajah baginda berseri-seri, lebih-lebih lagi ketika baginda gembira, dan baginda telah menyebabkan sahabat menjadi cahaya. Dan dengan kedatangan baginda ke Madinah, baginda itu diberikan nama bandar yang bercahaya. Kerana sebelum Nabi SAW sampai di Madinah, nama Madinah adalah Yasrib, Yasaraba, kota Yasrib. Yasrib ni nama sebelum Rasulullah sampai. Bila Nabi SAW sampai, maka dinamakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah kota, bandar. Al-Munawwarah yang diberikan nur, yang diberikan banyak cahaya, yang dianugerahkan banyak cahaya. Sementara Mekah diberi nama dan gelaran sebagai Al-Mukarramah, yakni Madinah Munawwarah, yakni Mekah Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah, Al-Mukarramah yang diberikan kemuliaan. Apa makna Mekah? Dinamakan Mekah itu Mekah, ada setengah lafaz disebut Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan, Mekah yang diberkati. Mekah ni dinamakan Mekah kerana kesesakannya. Kenapa sesak? Kerana orang mai buat haji umrah sepanjang tahun seumur hidup. Maka Mekah ni menjadi sesak sampai hari kiamat. Sehingga kan kita semayang di Mekah tak sama dengan semayang di tempat kita. Tempat kita kalau semayang jemaah, lelaki duduk depan, perempuan duduk belakang. Di Mekah kadang-kadang lelaki duduk tepi bini, perempuan duduk depan, lelaki duduk belakang. Kita semayang tempat kita, orang tengah semayang, kita nak lintas depan tak boleh. Di Mekah kadang-kadang terlalu sesak, kita orang lintas depan kita, kita tengah semayang. Maka di sana ada hukum lain dengan sebab darurat. Yang sepatutnya lelaki kena duduk sama lelaki, perempuan kena duduk sama perempuan. Tapi di Mekah kadang-kadang sekumpulan lelaki main tani, sekumpulan perempuan main, sekumpulan lelaki duduk belakang balik. Kadang sebelah kanan, sebelah kiri, perempuan duduk tani, lelaki duduk tani sembahyang jemaah. Di Malaysia mana lebih bagus tu? Maka Mekah itu gelarannya Al-Mukarramah, yang dimuliakan. Sementara Madinah gelarannya Al-Munawwarah, Madinah yang diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW datang ke Madinah, adha'a fiha kullu syai', bercahayalah di Madinah itu oleh segala sesuatu. Segala sesuatu dapat petunjuk yang terang. Dan ketika Nabi SAW sampai di Madinah, sambutan penduduk Madinah dengan kedatangan baginda diumpamakan seperti bulan purnama. Mereka berkata, tala'al badru alaina, telah muncul, telah terbit, telah keluar al-badru, bulan purnama, alaina, kepada kami. Bulan purnama, bulan yang terang malam 14, malam 15. Nabi SAW diumpamakan sebagai bulan yang menerangi dalam qasidah, syair, nasyid yang dipuji oleh para sahabat ketika menyambut kedatangan baginda. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, daripada satu tempat nama ada thaniyatil wada'. Wajaba syukru alaina, wajiblah oleh bersyukur ke atas kami. Kami wajib bersyukur kerana kami telah didatangi oleh seorang Rasul yang membawa cahaya seperti bulan purnama. Bulan purnama itu menerangi dirinya dan menerangi alam.
Orang yang nak jadi pewaris para nabi pun dia kena jadi seperti bintang. Rasulullah umpama bulan, para sahabat dah jadi seperti bintang. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum muhtadaitum. Para sahabat aku seperti bintang di langit, dengan siapa kamu ikut kamu dapat petunjuk. Lalu disebutkan bahawa orang yang terlibat dengan menerima pusaka para nabi, mengaji Quran, mengaji hadis, jadi ahli ilmu, mereka itu diumpamakan seperti bintang yang mendapat cahaya daripada bulan, sebagaimana para sahabat diumpamakan seperti bintang dapat cahaya daripada bulan purnama. Bintang yang disebutkan dalam hadis ashabi kan nujum, sahabat aku itu seperti mana bintang. Bila ulama kaji dalam Quran, bintang ini mempunyai 3 sifat yang istimewa. Sifat yang pertama, bintang itu penunjuk arah, penunjuk jalan. Orang dulu-dulu nak pergi mana-mana, tengok bintang tu tala mana-mana, itulah arah negara yang mereka nak pergi. Seperti mana sekarang kita nak pergi mana-mana, kita pakai papan tanda di tepi jalan. Oh, ini kona kot Sungai Petani, ini kona kot Alok Stak, ini kona kot Pendang. Papan tanda tu ada kala hijau, ada kala biru. Hak Lebuh Raya hijau, hak jalan biasa biru. Kala PAS ada, kala Barisan Nasional pun ada papan tanda tu. Jadi papan tanda tu penunjuk arah. Kalau kita pergi satu tempat tak ada papan tanda, kan kita tak tengok. Lah ni orang pakai dalam handphone pun tak bawa, bateri habis. Nak tanya orang pun tak jumpa, maka kita sampai Stang Simpang, kita tanya, oh belah kanan pi apa Yan, belah kiri pi Jeniang, belah Terui. Bintang dulu siapa tu? Bahkan orang nak tengok arah kiblat, orang Langut tengok bintang boleh tahu kiblat belah mana. Kita masuk tempat tak tahu, tempat yang kita tak tahu kiblat, Langut. Nak sembahyang maghrib, nak sembahyang isya, Langut tengok bintang. Oh, bintang ni dah tala belah kiblat, ada tanda dia. Allah berfirman dalam Quran, wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang mereka dapat petunjuk. Itu satu sifat bintang. Sifat yang kedua, bintang itu adalah perhias. Sifat yang kedua, bintang itu adalah penghias, penghias kepada langit. Kalau kita malam yang penuh bintang, kita langut tengok langit bergemerlapan bintang, kita rasa cantik bintang langit. Maka Allah berfirman dalam Quran, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib, sesungguhnya kami hiaskan langit di dunia ini dengan perhiasan bintang. Bintang nampak elok, macam orang pakai cincin batu permata belian, nampak bersinar, berkilau. Bintang pun berkilau sedemikian ketika berada di langit pada malam bulan purnama penuh. Sifat yang kedua bagi bintang ialah dia cantik dan mencantikkan dirinya dan mencantikkan sekelilingnya dan mencantikkan langit. Maka orang yang dapat ilmu nak ikut kelaku para sahabat, akhlak para sahabat, nak ikut keperangan bintang, dia kena bagi elok diri dia dan mengelokkan orang lain dengan cahaya petunjuk Allah dan Rasul, memperelokkan dengan akidah yang betul, ibadah yang sempurna dan akhlak yang mulia, supaya orang tengok bintang orang suka. Oh, cantiknya bintang. Orang tengok kita pun orang suka. Oh, bagusnya dia ni. Kalau orang tengok kita orang benci, dia tu mengaji hari-hari, kuliah subuh tak nak tinggal, dia berkelahi dengan jiran hari-hari, berkelahi dengan lelaki, berkelahi dengan bini hari-hari, berkelahi dalam grup WhatsApp musim pilihan raya ni lagi banyak berkelahi. Semayang rajin, kuliah rajin, berkelahi rajin, fitnah orang pun rajin, tak jadi. Ibadat yang sempurna, ilmu yang banyak tertolak dan hilang dengan kelakuan yang buruk. Maka kita pelajari bahawa bintang itu mengelokkan dirinya, mengelokkan sekelilingnya dan mengelokkan kepada pandangan orang lain. Orang yang jadi bintang, ambil cahaya daripada bulan purnama, orang tengok dia cantik. Oh, dia tu elok sungguh, bagus sungguh.
warna kulit tak tahu mana tapi kelaku bagus, suara tak tahu mana tapi rajin baca Quran, muka tak segak mana tapi rajin sujud pada Allah Ta'ala, orang tengok orang suka kat kita. Banding dengan muka segak tapi aurat pun tak tutup, muka segak semayang malas, suara sedap duk menyanyi dengan sembang merapu, semayang tak, baca Quran tak, cakap baik tak. Suara sedap cakap hak jahat orang benci, suara tak sedap cakap hak baik orang suka. Jadi nilai menurut pandangan syarak sejauh mana kita menjadi cahaya yang menerangi kita dan orang lain. Sifat yang ketiga bagi bintang ialah dia merupakan peluru yang yang menjadi pelontar kepada syaitan. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan tik bintang itu sebagai rejaman kepada syaitan. Syaitan nak pergi naik atas langit, nak pergi ke langit, nak dengar perkara ghaib, mereka dilontar oleh bintang. Inna zayyana as-samaa'a dunya bi zinatil kawakib, kami hiaskan dunia dengan bintang, langit dunia dengan bintang, dan kami jadikannya sebagai rujuban lisyayatin. Jadi orang yang menjadi pewaris Nabi, yang terlibat dengan ilmu Nabi alaihissalam, dia kena jadi seperti bintang, karena sahabat pala telah menjadi seperti bintang. Dan bintang tu tiga perangai. Perangai pertama dia adalah penunjuk jalan, tunjuk jalan kepada masyarakat. Ni jalan ke syurga, ni jalan ke neraka, ni jalan yang baik, ni jalan yang buruk, ni kumpulan yang baik, ni kumpulan yang buruk, ni calon yang baik, ni calon yang tak baik. Tolong tunjuk ke orang. Yang kedua dia mengelokkan diri dia sehingga orang nampak dia elok seperti mana orang nampak bintang itu elok. Yang ketiga dia membawa bukti dan hujah untuk menolak kesalahan-kesalahan musuh. Dia kena ada bukti daripada Quran, daripada hadis, daripada pendapat ulama yang menyatakan hak dia bawa itu betul, hak musuh bawa tak betul. Dia menjadi rujum lisyaitan, peluru yang menembak musuh-musuh Islam yang begitu banyak. Jadi dia boleh memberi jawapan yang menunjukkan bahawa musuh tak betul, yang dia bawa jalan betul, kerana dia merupakan seperti bintang di langit, sebagaimana para sahabat seperti bintang di langit. Kita berhenti tadi, kita dah baca 2 baris muqaddimah pada muka surat 3 juzuk yang pertama buku ini. Ni baru 2 baris, nak habis tak tahu berapa tahun. Tapi tak apa, kita baca sikit-sikit. Yang anu sikit dan ni sikit. Sehari 2 tajuk kita baca. Tajuk pertama, tajuk yang kita baca tadi, iaitu tentang amalan menggugur dosa. Hari ini kita dapat satu, iaitu mengambil ayat semayang. Tajuk kedua, kita baru baca 2 baris daripada kitab Kilauan Permata. Juzuk yang pertama, tebal dia 326 muka surat. Juzuk yang kedua 300 lebih juga, campur tu jadi 700 muka. Tak apa, hari ni kita baca sikit-sikit, hari ni juga kita baca sikit. Maka sekali mengaji 2 tajuk. Tajuk pertama penghapus dosa, tajuk kedua Kilauan Permata. Ni hari pertama kita mengaji, insya-Allah dalam semasa ke semasa kita mengaji sikit, tulis sikit, lama-lama jadi banyak, himpun sedikit demi sedikit, secara berterusan akan menjadi banyak. Pepatah Melayu kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kalau kita tambah himpun duit, kalau kita duk perhabis, gunung Cekai pun keban. Duk perhabis sikit-sikit, bukit pun runtuh. Kampung saya nama bukit, tapi tak ada bukit lah. Siapa lalu nak pergi Kota Sarang Semut lalu tengok kampung bukit besar, bukit kecil lah, orang pakai korek jual habis. Jadi mengaji gitu juga, himpun sikit-sikit lama-lama jadi banyak. Tapi kalau duit perhabis sikit lama-lama cerah. Sebab itu Sayyidina Ali kata, aku banding ilmu dengan harta, aku dapati ilmu lebih pada harta. Lalu dia jelaskan 10 alasan yang menunjukkan ilmu itu lebih baik pada harta. Yang itu kita akan bicarakan dalam pertemuan yang akan datang. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hari ini panjang sikit pasal hari ini tak ada kuliah duha.
Pagi esok saya kuliah duha di Mentalun, kuliah duha yang terakhir sebelum pilihan raya. Pilihan raya tak tahu mereka nak sambung ke tak, tengok kerajaan mana naik. Esok kuliah duha saya yang terakhir di Mentalun sebelum pilihan raya minggu depan. Jadi kuliah duha yang di sini insya-Allah Ustaz Akmal akan isi, saya akan sana untuk tengah pagi besok. Kemarin pegawai telefon mai, Ustaz lah ni Ustaz ni kuliah duha ni hari Sabtu ni. Kata tak apa, buat macam mana lah tu pasal sebab sebelum selesai pemilihan yang akan berlaku. Dan mudah-mudahan kita doa hari-hari, setiap hari jangan tak baca doa supaya Allah memberikan kemenangan kepada pemimpin yang terbaik. Allahumma walli umurana khiyarana, ya Allah lantik orang yang memimpin urusan kami, orang yang paling baik di kalangan kami. Wala tuwalli umurana syirarana, jangan lantik orang tak baik memimpin kami. Tak erti baca Arab, baca Melayu. Kalau sehari sembahyang 5 waktu, kalau ingat baca lepas sembahyang 5 waktu, supaya kita ada saham untuk dapat pahala kerana kita berusaha dan berdoa supaya Allah memberikan kejayaan kepada calon yang terbaik untuk menjadi pemimpin kepada kita dan masyarakat yang lain. Itu salah satu doa yang boleh kita baca secara berterusan, terutama pada musim-musim yang sebegini. Nanti pemimpin yang baik di antara ciri-cirinya takut kepada Allah, kesian kepada orang bawahan. Ujung doa berbunyi, wala tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Jangan kau lantik orang yang tidak takut kepada engkau dan tidak kasihan kepada kami. Orang tak takut pada Allah sebelum jadi pemimpin pun dia kempen tak betul, dia fitnah kau ni. Orang takut pada Allah dia tak akan buat fitnah. Maka kita tak mau pemimpin yang tak takut pada Allah. Kita nak pemimpin yang takut pada Allah. Kita usaha supaya kita takut pada Allah, dan kita doa supaya Allah lantik orang yang takut ke Allah supaya memimpin kita. Itu di antara ciri-ciri yang ada dalam doa tersebut yang boleh kita baca setiap hari. Karena kalau dipimpin oleh pemimpin tak takut pada Allah, dia akan buat ikut suka dia. Takut pada Allah, dia akan buat ikut kehendak Allah. Dia akan buat sebagaimana perintah Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu hukum di kalangan manusia dengan apa yang Allah turun. Dia akan buat sebagaimana perintah Allah dalam ayat 26 surah Sad, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumil hisab. Ayat 26 surah Sad juzuk 23. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Orang takut pada Allah, dia hukum dengan kebenaran, dia tak ikut hawa nafsu. Itulah ciri pemimpin yang kita nak angkat, yang menjadi wakil rakyat kemudian bergabung jadi pemerintah dalam sesebuah negeri. MB yang takut pada Allah, yang kesian kepada rakyat, yang kita nak. Itu yang kita nak. Maka kita kena berdoa dan berusaha supaya Allah buka pintu hati rakyat supaya memilih orang yang takut pada Allah dan kesian kepada rakyat, yang merupakan ciri-ciri seorang pemimpin yang baik yang digariskan dalam doa yang kita sebut tadi. Doanya berbunyi, Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana warfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna wa la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Ya Allah, lantiklah orang baik memimpin kami, jangan lantik orang tak baik memimpin kami. Jauhkan kami daripada ditimpa kemurkaan-Mu, dan jangan kau lantik pemimpin kami walaupun kami berbanyak dosa. Jangan lantik pemimpin yang tidak takut kepada Engkau dan tidak rahmat, tidak belas kasihan kepada kami. Doa tak erti bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Yang penting kita doa. Kalau dapat lagu mana pun, kita sudah berusaha dengan doa yang cukup baik, yang mudah-mudahan kita dapat pahala banyak. Mudah-mudahan Allah makbul. Bila-bila kita baca doa, maka kita akan melihat bahawa yang terbaik itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena kita doa sungguh-sungguh siang dan malam, terutama dalam hari-hari yang sedang kita lalui ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا وتسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين والمجاهدين في كل زمان ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير ومغاليق للشر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.